Razlan Rafi, MPP Ya. mencadangkan Perikatan Nasional ambil utara, Barisan Nasional ambil selatan bagi keharmonian. Betul ulas sikit. Dia macam ni, dalam sesebuah negeri tu, sebaik-baiknya memanglah kena, kalau dah umum nak kerja sama, maknanya kerajaan yang dibentuk tu mestilah kerajaan hasil kerjasama, kan? Jadi kalau nak kerajaan hasil kerjasama, contohnya macam Negeri Sembilan tu aja, kita UMNO bagi 11 kursi, kan? UMNO bagi 11 kursi kepada Perikatan Nasional. Padahal Perikatan Nasional cuma ada 5 kursi di Negeri Sembilan, kan? Jadi sepatutnya 6 kursi yang diberikan kepada Perikatan Nasional tu, UMNO boleh runding supaya di negeri-negeri SG4 PAS pun bagi laluan kat kita 6 kursi, kan? Contohnya lah, kita bagi dia orang ekstra 6 kursi di Negeri Sembilan, dia bagilah kita 3 kursi dekat Kelantan, 3 kursi kat Terengganu. Betul tak? Lepas tu bila dekat contohnya lah di Melaka ni, kan? Kalau misalnya ada offer daripada PAS yang mengatakan okey, dekat Melaka ni kita nak 2 kursi, dan sebagai timbal balas kita bagi 2 kursi kita di Kedah, kan? Maka akan ada perbincangan lah, ke arah itu. Yang sekarang ni menyebabkan buntu sikit ialah kerana BN nak kekalkan 21 kursi yang sedia ada. Dia nak bagi 7 je pada orang lain. Tapi 7 yang pada orang lain ni nampak gayanya kursi-kursi bukan Melayu. Susahlah sikit untuk PAS bersetuju, kan? Tetapi kalau PAS offer, kita bagi 2 kursi ke 3 kursi ke di Kelantan ke di Kedah ke di Terengganu ke, sign agreement siap-siap. Jadi tak perlulah macam Razlan cakap tu, dekat sebelah sini kita, sebelah sana dia, kan? Sepatutnya dalam sebuah negeri tu ada perwakilan daripada Bersatu, daripada Perikatan Nasional, dan ada juga UMNO. Sama juga di Negeri Sembilan, ada daripada Perikatan Nasional, ada juga UMNO BN. Kalau boleh di Melaka pun begitulah, kan? Kalau boleh di mana, di tempat-tempat lain pun sama. Jadi kena buat perbincangan tu sekali jalan kalau boleh. Kalau boleh bincang satu Malaysia terus, lagi baik, kan? Lagi baik. Jadi kita boleh bagi dia kat sini lebih sikit, dia bagi kita kat tempat dia pula, kat negeri SG4 dia bagi kita. So benda ni akan lebih harmoni lah, kan? Akan lebih harmoni. Okey?